Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana membenarkan saya membahas titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ingin saya ketengahkan 3 perkara. Pertama, iaitu berkenaan dengan perpaduan negara. Tuan Yang di-Pertua, perpaduan negara sangat penting untuk negara kita maju ke depan dan menjamin kesejahteraan rakyat. Negara Malaysia adalah antara negara yang teraman sekali di seluruh dunia. Kita menduduki tangga ke-10 pada tahun 2024 dan tangga ke-13 pada tahun 2025 dalam Global Peace Index yang telah mengkaji dan menilai 163 negara-negara di dunia ini. Kita mesti bersyukur apabila kita lihat berbagai kemelut perpecahan dan peperangan dalam dunia ini. Kerajaan Madani harus dipuji dan disokong kerana mengamalkan dasar perpaduan dalam pelbagaian, unity in diversity. Walau bagaimanapun, kita mesti berwaspada terhadap anasir-anasir yang cuba menggunakan kepelbagaian ini untuk memecah belahkan rakyat kita. Saya mengusulkan kepada kerajaan supaya perkara-perkara berikut selalu ditekankan supaya rakyat kita senantiasa bersatu padu. Pertama, kepelbagaian itu satu kekuatan dan kekayaan kepada negara kita. Kedua, kulit dan rupa kita mungkin berbeza, tetapi hati kita boleh bersama. Kita berbagai bangsa, tetapi kita boleh saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Kita mesti menolak mereka yang cuba menanam sikap benci dan dengki di antara kita. Ketiga, Tuhan adalah Tuhan kepada semua manusia. Tuhan wujud sebelum mana-mana agama. Agama menunjuk kita jalan kepada Tuhan. Kita mesti menolak mereka yang menunggang agama, yang mempertuhankan agama untuk memecah belahkan rakyat kita demi kepentingan diri sendiri. Keempat, bersekutu bertambah mutu. Ini adalah cogang kata atas jatah negara kita. Setiap negeri mendapat banyak kebaikan dengan beradanya dalam persekutuan Malaysia ini. Kita mesti memupuk silaturahim yang baik di antara semua negeri dan wilayah. Janganlah kita memecah belahkan rakyat kita. Saya berharap Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah tidak lagi menimbulkan perkara-perkara yang bukan-bukan yang menyakiti rakyat negeri Pulau Pinang. Titik mula Malaysia moden bermula pada tahun 1957 di bawah Perlembagaan Persekutuan. Negeri Kedah hari ini juga ditubuhkan di bawah rangka Perlembagaan Persekutuan ini, dan semua ahli-ahli parlimen di sini pun telah bersumpah untuk mempertahankan Perlembagaan Persekutuan ini. Isu kedua iaitu mengenai pendidikan. Tuan Yang di-Pertua, apabila kita menyediakan pendidikan untuk anak-anak kita, ia hendaklah disediakan untuk generasi mereka dan bukannya untuk generasi kita. Bahasa Malaysia mesti dipelajari sebagai bahasa rasmi, bahasa penyatuan dan bahasa perantaraan antara rakyat Malaysia. Tapi kita juga mesti menilai sama ada lain-lain bahasa akan mempunyai nilai ekonomi kepada masa depan murid-murid kita. Zaman saya di sekolah, bahasa Inggeris merupakan bahasa yang mempunyai nilai ekonomi yang besar. Untuk bekerja di bank, menjadi jururawat, doktor, peguam, accountant atau profesional yang lain, semuanya memerlukan bahasa Inggeris. Kita mesti berikan pilihan kepada ibu bapa untuk menentukan bahasa ekonomi masa depan anak-anak mereka. Satu bahasa yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh semua murid-murid pada khidmat saya adalah bahasa teknologi yang terbaru. Murid-murid kita perlu menguasai bahasa komputer, kegunaan aplikasi dan kegunaan artificial intelligence atau AI. Bahasa teknologi terbaru ini mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan diperlukan untuk kerjaya murid-murid kita pada masa depan mereka. Saya cadangkan bahasa teknologi ini mula diperkenalkan di sekolah menengah kita selepas kita mengajar murid-murid kita pengajaran yang asas seperti menulis, membaca, mengira dan nilai-nilai moral di sekolah rendah. Cara penggunaan aplikasi,
Photoshop, Word application, Excel, PowerPoint, Video Studio dan bahasa komputer seperti C, C++, CH, Java, JavaScript, Python, JSON, SQL dan lain-lain perlu diperkenalkan semasa mereka masih di sekolah menengah lagi. Dengan perkenalan dengan kegunaan bahasa komputer dan AI ini, cara pembelajaran mereka juga harus bertukar. Mata pelajaran yang sekarang memerlukan penghafalan untuk peperiksaan seperti sejarah dan geografi mesti bertukar. Ia haruslah dipelajari dalam bentuk assignment ataupun tugasan sekolah dan bukannya melalui dalam bentuk peperiksaan. Murid-murid diajar rangka saja, tajuk-tajuk sejarah dan tanpa memerlukan mengaji dengan secara terperinci tajuk-tajuk berkenaan. Murid-murid boleh mendapat semua butiran tentang tajuk-tajuk sejarah dan geografi ini melalui talian internet. Dengan cara ini mereka boleh meliputi lebih banyak skop tentang sejarah dan geografi ini. Saya berpendapat dengan cara ini generasi akan datang akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas daripada generasi kita ini. Akhirnya, satu isu tempatan Tuan Yang di-Pertua iaitu tentang isu kekurangan pegawai penguatkuasa alam sekitar dan veterina di daerah Manjung. Di daerah Manjung ia ada satu pun pegawai penguatkuasa alam sekitar. Jabatan alam sekitar beroperasi dari Teluk Intan yang mempunyai hanya 5 pegawai saja yang ditugaskan untuk menjaga 4 daerah. Jadi banyak pencemaran dan pembakaran terbuka tidak dapat dipantau dan penguatkuasaan tidak dapat dilaksanakan. Begitu juga dengan masalah lalat di daerah Manjung yang telah berlanjutan bertahun-tahun. Di Manjung hanya ada 7 staf veterina termasuk seorang pemandu. Dan kita tahu di sana Manjung merupakan satu tempat peternakan ayam yang kedua besar di Malaysia. Setiap hari saya diberitahu kita menjual lebih kurang 300,000 ekor ayam ke seluruh Malaysia dan juga ke Singapura. Jadi ini telah menjadi masalah yang berlarutan. Saya berharap pegawai veterinan ini dapat ditambah supaya penguatkuasaan dapat dibuat dengan baik. Dan dengan itu saya berharap kedua-dua kementerian ini dapat mengambil tindakan segera memberikan lebih banyak pegawai alam sekitar dan Jabatan Alam Sekitar dan juga veterina ke kawasan Manjung. Saya dengan ini menjunjung kasih dan menyokong sepenuhnya titah baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Berwas.